Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jumpa lagi dekat channel My Colours Journey. So hari ni saya nak buat satu lagi video. Kita akan buat video tent setup review lah. Okay, so kemah yang saya nak review kali ni adalah sebuah floating tent yang ni daripada Vidalido. So kalau beli sebenarnya floating tent ni dia ramai orang confuse. Dia akan dapat complete set. Tapi kalau floating tent ni dia ada option lah. Sama ada korang boleh je pasang dia punya tent sahaja dulu. Lepas tu kalau nak floating kena pasang dia punya camping bed lah. Cuma camping bed ni pun dia jual berasingan. So dia akan ada 3 benda sebenarnya. Dia punya inner tent, dia punya outer layer. Okay, lepas tu dia kena ada satu camping bed. Baru jadi floating tent yang complete. Tapi yang paling utama adalah dia punya kemah lah, dia punya inner tent. Yang ni daripada Vidalido floating tent. Ni dia punya kemah. Satu kotak kecil ni dia punya outer layer. Lepas tu dia punya camping bed Vidalido pun ada jual juga. Tapi yang ni saya gunakan daripada Shine Trip lah. Sebab saya dah ada yang ni. Dia mana-mana camping bed pun boleh, tak ada masalah. Asalkan size dia sama. Yang ni yang normal size, yang tak besar sangat, tapi yang standard size. Ok, sekarang kita unboxing dulu. Yang ni kotak dia punya kemah. Ok, yang saya review ni dia colour sand. Dia ada 2 colour. Satu sand ataupun kakis macam ni. Satu lagi dia warna hitam. Beg dia kecil je dan juga dia ringan. Saya dia kecil. Yang ni dia memang sesuai untuk korang yang suka solo camping lah. Yang perlukan satu kemah yang ringan. Yang ni dia memang sangat sesuai. Okay, dalam dia macam ni. Okay, dia ada satu strap. Okay, ni dia punya pole. Simple je. Okay, ni dia punya manual. Cara untuk pasang dia punya kemah dia. Okay, boleh rujuk dekat sini. Ataupun korang tengok je video ni sampai habis. Okay, dalam beg kecil ni dia punya pole. Dia punya pole digunakan jenis aluminium alloy macam ni. Sebab tu dia ringan. Memang cantik lah dia punya pole dia. So dia ada 2 set untuk dia punya frame inner tent. Outer layer ni pun dia optional lah sebenarnya. Terpulang ada orang dia nak pakai, ada yang tak perlu pun tak apa. Kalau korang punya setup tu bawah awning ataupun bawah shelter, so tak payah gunakan outer layer pun tak apa. Tapi kalau korang nak camping dengan floating tent ni dia dekat luar, so perlukan outer layer lah. Untuk waterproof daripada hujan, size dia kecil je, besar macam ni je. Colour dia cantik. Dia tergolong kemas lah. Dia ada satu velcro strap ni. Yang ni memang dia punya outer layer sahaja. Dan juga ada dia punya pack sekali. Saya rasa material ni nylon. Dia bukan polyester. Dia lebih ringan. Tapi dia ada ripstop. Cantik lah dia punya material. Floating tent ni, kalau kita nak pasang direct atas tanah pun boleh sebenarnya. Tapi sebenarnya nak lagi best, kita pasang atas camping bed ataupun camping cot macam ni. Dia lagi best lah. So kita akan atas sikit pada tanah. Nak baring pun selesa. So camping bed dah siap pasang. Okay, yang ni yang size normal lah. Yang size standard. Dia bukan yang lagi besar. Kalau perasan Vidalido floating tent ni dia akan ada 2 size. Satu yang biasa, satu lagi yang plus. Plus nanti saya akan review dekat next video. So yang ni kita pasang dia punya inner tent dia dulu. Dia kecil je, besar macam ni je. Dia memang ngam-ngam untuk kita letak atas camping cot macam ni. Okay, lepas tu kita pasang dia punya pole. Pole dia solid. Dia ringan je, aluminium. Pole dia akan ada 2 bahagian. Okay, next kita sambung kat sini. Yang pendek ni. Okay, yang sini pun sama juga. So dia akan jadi bentuk macam ni. Pole hujung ni ada benda ni, kita masukkan dekat lubang dia ni. Sebelah sini pun sama. Ok, lepas tu kalau kita nak pasang dekat camping bed, yang ni dia ada macam ada satu poket dekat bawah ni. Yang ni korang kena sangkutkan dekat sini, masukkan. Sebelah sini pun sama. Tapi kalau nak pasang dekat ground, kita boleh pack dekat sini lah, dekat getah ni. Kita tarik ketat macam ni supaya dia tak terkeluar. Ok, atau nak lagi mudah, yang ni korang tarik dulu. Masukkan. Sebelah sini pun sama. Ni akan ketat sikit lah. Ok, baru dia akan fit lah. Ok, seterusnya dia punya pole ni kita bengkokkan macam ni. Dan kita masukkan kat hujung sini. Sebelah sini pun sama. Ok, dah settle dia punya frame. Ok, next kita sangkut dia punya hook yang ada.
Okay, dah settle. Floating tank ni dia punya inner. So macam ni pun sebenarnya dah boleh guna. Kalau korang punya setup tu nak yang open lah, korang nak pasang bawah fly sheet ataupun shelter, guna macam ni pun dah okey. Sebab dia dah ada cover dia punya netting ni, dia ada ventilation, dan juga dia dah menghalang daripada nyamuk ataupun serangga untuk masuk ke dalam kita punya tent. So sekarang saya nak pasang dia punya outer layer. Tapi saya suka dia punya material dia. Ni sama lebih kurang dengan saya punya Skyline lah. Dia jenis nylon, dia ringan. Lepas tu dia ada ripstop, petak-petak tu. So dia akan menghalang daripada kalau koyak, dia susah nak merebak lah. Yang ni dia senang je, kita just sarungkan sahaja. So dekat tepi ni dia ada satu ring, ring besi ni, korang sangkutkan pada pole punya kaki kat bawah ni. So dia akan sangkut. So ni korang jangan ketatkan habis. Kita masukkan semua dulu baru ketatkan, kita sangkutkan. Tapi in case kalau korang nak pasang atas tanah, boleh pack dekat sini ya. Kita sangkut semua penjuru. Lepas tu boleh ketatkan. So basically dia punya outer layer dia dah siap pasang. Tapi nak lagi kemas, kita kena ikat lah. Dia punya pintu sebenarnya, dia ada depan belakang. So dia bagi sekali tadi dia punya pack jenis aluminium alloy macam ni, 6 batang. Lepas tu dia ada bagi tali. So total ada 6 tali lah. Sekali dia punya adjuster macam ni. So kat sini kita kena ikat tali lah. Ikat tali, lepas tu kita pack dekat tanah. Even dekat penjuru tu pun, kalau korang camping dekat tempat yang angin kuat, boleh better ikat tali juga lah dekat dia punya setiap penjuru dia. Tapi yang paling penting dekat dia punya pintu lah. Ataupun kalau korang ada satu pack yang panjang pun boleh juga, sebab nak bagi tegang kat sini saja. Tapi untuk cara yang lagi mudah, boleh gunakan pack ni. Dia lebih simple lah. Yang ni saya gunakan pack yang panjang dia 40 cm. Tapi kalau nak lagi kemas, memang kena ikat tali juga lah. Sebab kadang tanah tak rata. Kalau kita pack macam ni, nampak dia tak cantik lah. So macam ni kita kena letak tali. Okay, packkan macam ni, dia nampak lagi kemas lah. Dia lebih tegang. Cuma ada satu masalah, tali dia akan berentang macam ni. So kalau jalan tu memang kena hati-hati lah. Boleh tersadung. Dekat sini dia ada satu tingkap ventilation. So angin boleh masuk daripada tepi sini. Sebelah sini pun sama juga. So basically dah siap lah pasang kemah floating tent daripada Vidaledo ni. Yang ni yang saiz kecil lah. So pasang dia memang senang lah. Yang penting kena ada carpet bed, baru dia jadi floating. Dia akan terapung macam ni. Tapi kalau tak ada carpet bed, nak pasang atas tanah pun boleh juga. Okay? Cuma make sure kena ada ground sheet jugalah dekat bawah. Punya saiz tak besar. Yang ni dia memang ngam-ngam untuk seorang lah. Tapi bila dah pasang dia punya outer layer, dia nampak kembang sikit. Punya design dia memang cantik lah. Colour dia pun pasal memang menarik. Dia macam coklat sikit. Dia tak terlalu kaki sangat. Dia ada 2 pintu kiri kanan. So bila tarik luas macam ni, dia punya ventilation dia pun bagus. Sebab angin sebenarnya dia boleh masuk daripada bawah. Floating tent macam ni dia best untuk korang yang suka solo camping, yang tak nak bawa kemah besar-besar, yang suka simple setup macam ni. Lagi satu saya suka sebab bawah dia tinggi. Sebab kita pasang dekat carpet bed. So bawah kita boleh letak barang-barang. Semua barang tu yang kena dia jenis waterproof lah. Kena air ke tak ada masalah. Okey, lagi satu kalau kita baring dia rasa selamat. Sebab kita agak jauh daripada tanah. Dia ada jarak dia lah. Okay, dia punya material dia pun memang cantik lah. Dia jenis nylon. Kalau tak silap nanti saya akan share lebih detail lah. Lepas tu dia ada ripstop. Design dia pun memang tak ada masalah dengan waterproof. Sebab dia punya tak ada tempat yang boleh menakung air. So kalau hujan jatuh atas ni pun dia akan leleh keluar dekat tepi sini. Dekat tepi pun sama juga. Okay, kalau nak masuk dia ada 2 pintu lah. Zip dekat tepi sini. So ini kita boleh buka. Okay, sama ada kita nak buka habis boleh. Dia boleh buka terus lah. Dan kita boleh simpan dia punya pintu ni. Tapi kalau nak buka separuh, yang ni kita buka sampai tengah-tengah ni je. Lepas tu yang ni kita boleh gulung. Dia ada tali dekat sini. Okay, kita sangkutkan macam ni. So dia kemas lah. Sini dia ada privacy. Sini ada pintu untuk kita keluar masuk. Dan juga untuk ventilation. Jadi sebenarnya kalau korang nak buka yang sebelah sini juga pun boleh juga. Kalau tak nak buka habis lah, kita just nak biar macam ni. Yang ni pun kita boleh gulungkan juga. So dia sangat fleksibel lah pintu dia. Kita boleh ikat macam ni lah. Tapi kalau nak ada privacy separuh, kita boleh buka separuh je pintu dia.
Okay, lepas tu dekat dalam ni pun dia ada lagi satu pintu lah. Yang ni untuk pintu dia punya inner tent. Dia bukaan macam ni, D-shape juga. So kita boleh buka habis. So yang ni pun kita boleh gulung lah. Boleh gulung sini, dia ada tali ikat dekat sini nak bagi dia kemas. Dia punya size ni dia taklah besar sangat. Dia ngam untuk baring seorang. Nak lagi selesa, korang boleh letak sleeping pad ataupun nak baring direct atas ni pun boleh, tak ada masalah. Cuma nak letak barang memang tak muat. Okey, dalam ni memang ngam-ngam untuk baring lah. Tapi kalau nak letak barang kecil-kecil, dia ada poket lah. Dekat sini ada, dekat sebelah sini pun ada juga poket yang sama. So kita boleh letak lah handphone ke power bank, kita punya benda-benda penting. So kita boleh letak dekat sini. Okay, dia punya headroom pun okey. Kalau kita duduk, dia tak kena kepala lah. Macam saya ketinggian dalam 170 cm, dia masih lagi pada saya selesa untuk yang bahagian tengah. Okay, headroom dia pada saya luas. Kalau siang, korang boleh buka sebenarnya pintu belakang ni untuk ventilation. Yang ni pun tadi boleh buka habis. Kalau untuk maksimum lah dia punya udara yang masuk. So kalau malam, kita boleh tutup habis untuk privacy. Okay, so kalau baring, dia macam baring dekat KP bed biasa. Sama je saya ada. Cuma kita akan terasa sikit lah dia ada cover dekat tepi sini. Tapi pada saya masih lagi okey lah. Sebab dia punya ni tinggi. Kita nak bangun, okay, kita nak bangun, nak baring, dia mudah. Dia nak ambil barang pun senang kat sini. Dekat atas pun dia ada hook untuk gantung lampu ataupun kipas ke. Dia sesuai. Yang bestnya sebab dia full netting dekat sini. Pada saya kalau camping, angin dia boleh masuk daripada bawah. So dia tak kuap sangat. Tapi nak lagi best, kena ada satu portable fan lah. Kita boleh gantung dekat atas ni. Okay, apa yang best pasal floating tent ni pada saya, kalau compare dengan dome tent yang biasa, adalah ada lebih mudah untuk kita keluar masuk. Sebab kalau dome tent biasa, kita kena start daripada bawah, kita kena bangun. Kadang untuk orang yang mungkin ada masalah sakit lutut ke, ataupun yang dah urusan sikit ke, dia agak struggle lah nak bangun daripada bawah untuk berdiri. Tapi yang ni sebab bila kita nak bangun, kita dah macam position duduk, kita boleh keluar dengan mudah macam ni. Even nak masuk pun senang. Duduk macam KP bed biasa. Okay, lepas tu boleh terus baring. Pasal benda tu dia punya kelebihan lah. Kalau compare, gunakan floating tent ataupun gunakan dome tent yang kecil lah. Untuk korang yang nak cari satu tent yang kecil, ringkas. Itu perbezaan dia. Okay, tu tadi saya dah share lah. Saya punya simple review lah pasal kemah floating island daripada Widalido ni. So saya nak share sikit dia punya technical spec lah. Okay, dia punya inner layer, dia punya fabric dia gunakan nylon, 200D nylon lah untuk dia punya base, dia punya lantai dia. Dia PU 800mm. Dia waterproof tapi 800mm saja. So yang terbaik memang korang gunakan dengan KP bed lah. Okay, sebab lantai dia memang tak tebal dan juga dia waterproof dia tak berapa okey. Tapi kalau in case nak guna atas tanah boleh. Cuma korang kena make sure korang kena lapik dengan ground sheet yang proper, yang betul-betul bagus. Okay, lepas tu dia ada mesh. Dinding dia pun ada nylon punya 50D PU 800mm. Dia ada dua combination lah. Yang ni mesh, yang bawah ni dia nylon 50D 800mm. So dia water resistant. Kalau kena tempias-tempias boleh, tak ada masalah. Tapi dia tak boleh kena direct hujan. Okay, so untuk dia punya inner tent, dia punya size, dia punya panjang ni tadi 190cm lah, ataupun 1.9 meter. Untuk korang yang ketinggian dalam 170cm, 170cm pada saya memang selesa. Tapi kalau korang yang tinggi 180cm ke atas, dekat-dekat 1.9, yang ni dia agak sempit sikit. Okay, dia ada lagi satu yang plus. Yang tu nanti saya akan share dekat video lain. Okay, lepas tu dia punya ketinggian ni 90cm. So kalau kita duduk tu memang selesa lah. Dia punya storage size tu tadi pun tak besar sangat pun, dalam 12x12 x 39cm sahaja. Dia dah include sekali dia punya inner tent, dia ada frame rod dengan dia punya storage bag tadi. Okay, berat inner tent tadi dalam 1.5 kg sahaja. Memang sangat ringan. Okay, untuk outer layer, dia gunakan fabric 50D PU 2000mm. Sama nylon 50D, PU dia tinggi 2000mm. So kalau hujan memang tak ada masalah, memang waterproof, dia cemerlang lah. Lepas tu dia ada silicone coated. Dia punya size bila dah pasang macam ni, lebar dan juga panjang dalam 210cm. Lepas tu dia punya tinggi dalam 100cm. Dia punya tinggi lah. Yang ni start daripada bawah sampai ke atas 100cm. Dia tak termasuk dia punya KP bed lah. Berat dia dalam 1 kg sahaja. Okay, sebenarnya floating island ni dia ada lagi satu aksesoris. Cuma yang ni saya tak pasang. Dia ada dia punya fly sheet macam ni. Dia bentuk macam kumbang tanduk ni. So yang ni korang boleh pasang, gantikan dia punya outer layer. Korang boleh pasang dekat atas, dia akan ada satu extended dekat bahagian depan. So korang boleh set up korang punya common space lah. Tapi kalau macam ni, dia memang
tak ada space untuk korang set up common area dekat depan. So kena ada satu tub ataupun fly sheet lain dekat bahagian luar. Okey, dan juga untuk dia punya camping bed, kalau Vidalido dia ada jual yang size S macam ni. Even Payung.camp pun dia ada jual diorang punya camping bed. Boleh guna juga, cuma kena gunakan yang size S. Dia ada dua size, S dengan L. So kalau untuk yang floating island yang kecil ni, kena gunakan camping bed yang size S. Okey, dari segi harga, camping bed ni sebenarnya dia, pada saya dia jenis customize lah. Inner tent sahaja, harga dia dalam 169. Okey, kemah yang dalam ni. Lepas tu dia punya outer layer, harga dia lebih kurang dalam 180 ke 200 lah. Itu kena beli asing lah. Camping bed, harga dia sebenarnya dalam 200 lah. Dia depends pada brand. Tapi kalau asalkan size dia sama, boleh pasang, tak ada masalah. Untuk dia punya fly sheet yang ni, yang ada awning depan ni, harga dia 200 lebih. Dekat dalam 200.5 macam tu. So kalau korang berminat nak dapatkan Vidalido Floating Island Tent ni, korang boleh check dekat saya punya link, ataupun korang boleh pergi direct dekat Payung.camp lah. Pasti harga dia memang sangat berbaloi lah, kualiti dia pun best, design dia pun cantik, dia simple, dia memang sesuai sangat untuk korang yang suka solo camping. Even nak camping naik basikal ke, nak camping naik motor ke, dia tak makan ruang yang banyak. Satu lagi setup dia memang nice lah. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga jumpa lagi dekat video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Layan dia punya cara nak simpan dalam time lapse kejap lagi.